Jakarta tak sampai Jakarta lah. Itulah kunci nak buka rahsia Mila. Arif, See? Your crown will be taken, dear. I tak rasa tercabar pun. And I pasti, dia takkan dapat rampas kedudukan I. Hari dengar dia ada boyfriend baru. Fitri okey? Okey ke? Okay. Tak ada apa-apa kan? Tak apa. Terima kasih kita gerak dulu Assalamualaikum. Okay. Aku salah cakap ke? Bila tanya pasal Mila je, dia jeli macam. Macam nak sorok something daripada aku. Tak boleh jadi ni. Aku kena make sure Fitri beritahu aku. Alah, kata Ari ada hati lagi dengan Mila. Fitri? Kenapa ni? Fit. Janganlah macam ni. Ari minta maaf, okey? Ari bukan apa. Ari cuma nak Mila okey bila tahu Ari dengan Fitri. Ari sebenarnya menyesal dengan apa yang Ari dah buat dekat dia. Ari cuma nak buat yang terbaik untuk dia. Nampaknya Ari tu dah betul-betul menyesal. Awak belum jawab lagi soalan saya kan? Betul ke? Bila dah ada orang lain? Okey juga kan? Kalau aku beritahu kat si Ari ni, manalah tahu nanti dia boleh rapat dengan aku ke? Mila dah ada orang lain. Setakat ini kamu semua dah belajar tentang pelbagai teknik nyanyian. Kamu faham apa itu head tone, apa itu chest tone dan juga support kan? Hari ini saya nak pastikan kamu semua faham dengan teknik pernafasan. Jadi untuk itu saya nak mulakan dengan seorang ke seorang. Kamu? Apa yang kamu buat ni? Lukisan. Kamu nak menyanyi ke kamu nak melukis kelas? Ini nota muzik atau lukisan? Siapa suruh kamu ketawa? Kamu bangun ke depan. Kamu ingat ini kelas apa? Ini kelas teknik nyanyian, kelas vokal. Yang lain, kalau tak bagi tumpuan lagi selepas ini, kamu akan lebih teruk diberikan kerja. Faham? Mulakan. Cepat. Hakim budak kunti radio tu. Tak sangka kan? Tak sangka kenapa? Awak cakap awak dah tak kisah asalkan Mila happy. Ya, memang saya tak kisah. Tapi bukan dengan budak konti radio tu, okey? Kenapa dengan Hakim tak faham? Hakim tu nampak je baik. Padahal player. Mangsa dia budak-budak baru macam Mila tu datang di kampung. Senang lah dia nak ayat. Kalau tak percaya nanti, tengoklah. Tapi kalau Mila tu dah kena, jangan menyesal. Such a romantic hero. The way you dress and look yourself over. It's no wonder you would ponder that image of your preening self in the mirror. Sharpshooter at the break of the heart. Baby jiggle out, shake pistol. Hollering at everything that looks. Hei, apa lagi tu? Cepatlah. Cepatlah, saya cepat ni.
Kenapa? You ni kan, I tak boleh lambat. Kalau I lambat, I terlepas. Faham? Farah, apa yang nak buat dengan Aril tu? Cuba you bagi tahu I. Tak payah nak tanya. Boleh tak? Dah, jom. Farah, kejap lah. I nak tanya something ni. Apa lagi? I heran lah. Apa saya tak nak call Cici? Cici? Buat apa nak call dia? Dia kan part of the gang. Tapi tak nak bagi tahu dia kuat apa-apa. Anita, kalau I bagi tahu dengan Minah blur tu, kerja ni bukannya jadi lagi senang, tapi lagi hancur. You faham tak? You ni Farah. Tak sampai hati lah you cakap macam tu kat Cici. Kesian I tahu kat dia. You kan Anita, jangan nak hipokrit tau. Bukan kesamaan you sendiri juga yang selalu kutuk dia. Cici, please, get smart. Itu apa tu? Sekarang kesian pula kat dia. Yelah. Memang pun kadang-kadang Minah tu memang blur pun. Tahu pun you. Anita, you ingat lagi tak apa yang cakap dengan you? Apa benda? You ni pun nak jadi macam Cici ke? Pasal Ashraf lah. Pasal Ashraf cakap je lah. I ingat, jangan risaulah. I takkan cakap dekat Ashraf pasal plan you yang genius tu. Okey, Farah? Okey. Ting. Dah, jom.